Okay, video kali ni saya nak withdraw duit dekat dalam aplikasi Reward guys. Kita dah lama dah tak withdraw duit dekat dalam apps ni. Jadi kita nak try withdraw, nak tengok masih lagi membayar ataupun dah tak membayar. Jadilah saya withdraw hari tu dekat dalam apps ni 15 hari bulan 1 2025 dan semua total yang saya dah withdraw 280 lebih. Campur hari ni mungkin nak dekat 300 yang kita withdraw guys. So jom kita try withdraw, nanti kalau dah masuk saya tunjuk dia punya bukti pembayaran dekat dalam korang punya grup WhatsApp. Dan duit ni nanti saya akan bagi dekat dalam grup. Kita akan buat Money Pocket Touch 'n Go. Mungkin ada korang yang baru tengok video ni ataupun korang yang baru jumpa video ni kan. Kalau korang tak tahu, setiap bulan saya akan bagi duit percuma. Saya akan bagi Money Pocket Touch 'n Go dekat dalam grup WhatsApp saya. Tapi benda tu saya bagi secara random. Bukan pilih saya tak nak pilih orang. Saya akan bagi nanti secara random, siapa-siapa pun boleh claim. Mungkin dalam 80 ke 100 orang. Sekali dengan duit raya. Kalau duit raya saya tak bagi dekat dalam grup. Duit raya saya bagi dekat status WhatsApp saya guys. So kalau korang nak send nombor saya, boleh klik je link dekat bawah video ni. Bagi tahu je dekat saya yang korang nak send nombor, nanti saya send nombor korang balik. Bagi tahu nama sekali, okey? So jom kita try withdraw dekat dalam apps ni, nak tengok bayar lagi tak. Let's go. Okey, untuk reward yang korang boleh tebus, dia ada Touch 'n Go, transfer duit ke dalam bank ataupun tukar dengan cash dan juga Diamond Free Fire. Kalau Touch 'n Go korang kena ada RM30 paling sikit, lepas tu 50 dengan 100. Kalau transfer ke dalam bank, paling rendah korang boleh tebus RM20, 30, 50 dengan 100. Jadi kalau korang tak ada Touch 'n Go, korang boleh transfer ke dalam bank. Ataupun kalau korang tak ada bank, korang boleh guna Touch 'n Go korang guys. Cara nak tebus dia, nanti kalau korang punya point dah cukup, korang klik je dekat reward yang korang nak tebus. Lepas tu korang tekan dekat sini. Nanti dekat bahagian sini, korang masukkan nama penuh korang, nama yang ada dekat dalam Touch 'n Go korang tahu. Lepas tu korang masukkan nombor telefon Touch 'n Go korang. Bukan nombor duit now. Nombor telefon yang korang daftar dengan TNG korang. Cara nak isi nombor telefon, tak perlu letak 6 dekat depan. Contoh 017 581 0918. 6 tak perlu letak. Nanti korang masukkan nombor telefon 2 kali, masukkan nama penuh korang. Lepas tu korang tekan redeem. Cas RM2. Setiap penebusan dia ada cas. Kalau korang tebus 30, nanti korang akan dapat RM28. Kalau korang tebus 50, nanti korang akan dapat RM48. Kalau korang tebus 100, korang akan dapat RM98. So lepas je korang redeem nanti, korang tunggu dalam tempoh 5 hari waktu bekerja. Kalau dah masuk, korang boleh check dekat TNG korang guys. So nanti guys, kalau duit ni dah masuk, dah complete, saya tunjuk dia punya bukti pembayaran dekat dalam korang punya grup WhatsApp guys. Jadi siapa yang nak try aplikasi ni, korang boleh klik link dekat bawah video. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas korang download nanti, korang daftar je macam biasa guna email. Lepas tu korang klik dekat bahagian bawah ni, dekat bahagian enter invitation code ni. Korang boleh masukkan kod referral yang ada dekat bawah video untuk dapatkan bonus point. Jom saya tunjuk berapa korang akan dapat. Korang boleh masukkan invite code yang ada dekat bawah video ni untuk dapat 40,000 bonus point. Nanti korang isikan je code dekat sini, lepas tu korang tekan submit. Cara nak buat duit dekat dalam aplikasi ni, korang kena ada coin. Cara nak dapat coin pula, korang kena buat task. Setiap task yang korang buat nanti, korang boleh dapat coin. So task apa yang korang kena buat, korang boleh klik dekat bahagian depan ni, dekat bahagian home. So nanti dekat sini dia ada bagi novel kan. Korang boleh baca novel-novel yang ada dekat bahagian depan ni. Setiap novel yang korang baca nanti boleh dapatkan coin. Lepas tu korang boleh dapatkan free coin yang ada dekat dalam buih ni. Korang klik je dekat buih tu untuk claim korang punya coin. Dekat bahagian atas ni pun sama juga. Korang boleh klik dekat sini untuk dapatkan coin. Kalau nak buat task yang lain lagi, korang boleh klik dekat bahagian offer. Nanti dekat sini dia ada task yang korang kena buat juga. Task yang pertama, korang boleh check in setiap hari tapi kena tengok iklan ataupun video. Korang boleh check in setiap hari untuk dapat 6,500 point. Lepas tu dekat bahagian atas sebelah kanan ni, korang boleh dapat juga 600 coin. Yang ni free je, korang tak perlu buat task, just claim je. Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia punya daily task. Okey, kalau daily task ni add joy tag bonus ni, dia kena download aplikasi. Dia sama macam playtime game. Korang kena download aplikasi yang diorang sediakan. Lepas tu korang kena buat task dekat dalam aplikasi yang korang download. Setiap aplikasi nanti yang korang download tu dia ada task yang korang kena buat guys. So korang kena download apps, lepas tu kena buat task untuk dapatkan coin. Tapi benda ni korang nak buat boleh, tak nak buat pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu korang boleh main spin untuk dapatkan coin. Korang boleh invite orang, tapi tak nak invite pun boleh, tak ada masalah. Dan yang terakhir, korang boleh jawab quiz ataupun jawab soalan lah untuk dapatkan bonus coin. Okey, untuk korang yang suka cara referral, sebenarnya tak payah invite pun boleh. Tapi kalau korang yang nak cara referral, nak tambahkan lebih banyak korang punya point, korang klik dekat bahagian invite, lepas tu copy korang punya link referral dengan korang punya kod referral yang ada dekat bahagian bawah ni guys. So setiap orang yang korang invite nanti, korang kena suruh diorang isikan korang punya kod dekat bahagian sini. Dekat bahagian dekat bahagian invite code. Maksudnya kalau kita invite orang guna link tapi diorang tak masukkan kita punya code, kita tak akan dapatkan point. Kalau nak invite orang, yang pertama orang kena guna kita punya link. Yang kedua, orang yang kita invite tu kena isikan kita punya code referral, baru kita akan dapatkan coin. So kalau korang punya point dah cukup nanti, korang klik je dekat bahagian cash out untuk withdraw korang punya duit. Nanti korang tebus je macam saya tunjuk dekat awal video tadi guys.
Okey, itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Ataupun kalau korang nak try aplikasi-aplikasi yang lain, korang boleh type dekat YouTube buat duit tanpa modal channel. Ada banyak lagi aplikasi buat duit yang korang boleh guna guys. 100% secara percuma, tak perlu guna modal, tak perlu bayar balik. Dan yang paling bestnya, korang boleh tebus banyak kali. Kalau nak tanya apa-apa soalan, cek je saya dekat WhatsApp. Link semua ada dekat description video. Okey, kita jumpa lagi di next video. InsyaAllah, semoga berhasil. Assalamualaikum.